pilihan raya kecil Air Kuning, di mana calon Barisan Nasional ataupun calon Madani, Kerajaan Madani, Muhammad Yusri Bakir menang PRK Dun Air Kuning dengan majoriti 5,006 undi. Dia meraih 11,065, mengatasi Abdul Muhaimin, calon Perikatan Nasional 6,059. Manakala calon ketiga PSM Bawani KS mendapat 1,106 undi. Bawani KS ni keluar sekejap? Dia bukan keluar sekejap. Dia tak bincang dengan kita. Tapi nama dia Bawani KS. Dia patut dia parti KS. Could have. Maybe ada a few more votes. Peratusan keluar mengundi, ini yang menjadi mungkin salah satu talking point. Banyak talking point, termasuklah kemenangan calon BN. Tapi pertama kita nak sentuh soal peratusan keluar mengundi yang telah pun mencatat penurunan sebanyak 15.4% berbanding 73.47% yang direkodkan pada pilihan raya negeri yang lalu. Bermakna jumlah keluar mengundi ni berapa? 60.7% sahaja yang keluar mengundi.